Ada seorang lelaki masuk Gurun Nevada seorang-seorang semata-mata nak cari semula satu gua misteri berbentuk huruf M. Dia pernah cakap, bila dia dekat je dengan gua tu, seluruh badan dia rasa bergetar kuat macam ada tenaga pelik. Tapi masa dia patah balik untuk rakam bukti, Kenny Vish ni seorang pendaki solo dari Las Vegas, Nevada. Masa dia hilang, umur dia baru 47 tahun. Kenny ni memang jenis suka benda lasak. Dia suka hiking seorang-seorang, masuk jauh ke dalam gurun, cari laluan sendiri dan rakam pengalaman tu untuk kongsi dekat YouTube dia. Dia punya nama saluran pula, Snake Beat Team G. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Jadi dalam saluran tu, dia selalu upload video dia merayau seorang-seorang dekat kawasan Gurun Nevada. Kawasan dia pergi tu memang jenis sunyi, jarang orang masuk, bukan laluan rasmi pun. Jadi kawasan dia lalu tu kadang-kadang berbatu, kadang-kadang dekat kawasan latihan tentera udara yang memang jauh dari orang ramai. Kenny ni bukan jenis pendaki yang ikut trek biasa. Dia memang suka cari cabaran. Ada masa dia hiking berjam-jam, naik turun cerun berbatu, semua tu tanpa bantuan GPS. Dia pernah cakap dia lebih percaya pada insting dan pengalaman sendiri. Dia tak suka bergantung pada teknologi. Yang menariknya, Kenny bukan setakat nak tengok pemandangan. Dia jenis yang suka teroka benda pelik. Dia minat nak cari tempat tersembunyi, gua terpencil, kesan peninggalan lama. Dia suka benda misteri yang tak ramai orang tahu, dan sebab tu jugalah satu hari dia terjumpa satu gua pelik dan sejak tu hidup dia mula berubah. Jadi dekat saluran YouTube dia, Kenny pernah cerita pasal pengalaman pelik masa dia tengah hiking seorang-seorang dekat kawasan Gurun Nevada. Dia kata dia terjumpa satu gua yang berbentuk pelik, macam huruf M besar, terbentuk semula jadi masuk ke dalam batu. Tapi yang paling dia tak boleh lupa, bila dia makin dekat dengan gua tu, seluruh badan dia tiba-tiba rasa bergetar kuat. Dia cakap berasa tu datang dari dalam dada, makin lama makin kuat sampai buat dia rasa tak sedap badan. Dia sendiri tak tahu itu getaran apa, tapi cukup buat dia takut dan terus berundur dari situ. Dia sendiri mengaku seumur hidup dia tak pernah rasa benda macam tu. Masa tu dia jadi panik, dia berdiri kejap depan gua tu, lepas tu terus berpatah balik. Dia tak masuk pun dalam gua tu. Dia rasa tempat tu bukan tempat yang patut dia teroka. Lepas dia kongsi cerita tu, ramai penonton YouTube dia mula komen. Ada yang kagum, ada yang skeptikal dan ada juga yang cabar dia balik ke tempat tu dan rakam bukti betul-betul. Ramai nak tahu sejauh mana cerita tu betul. Jadi Kenny pun ambil keputusan untuk pergi semula. Dalam trip kedua tu, dia bawa pistol untuk keselamatan dan kamera untuk rakam perjalanan dia lah. Tapi masa tu dia tak jumpa gua yang sama. Dia ikut jalan lalu yang dia rasa pernah lalu dulu. Dia cuba ingat setiap curun dan selekor, tapi semuanya nampak berbeza. Video yang dia upload masa tu cuma tunjuk dia jalan dalam gurun sambil cari petunjuk, tapi gua tu langsung tak muncul. Dan pada 10 November tahun 2014, Kenny keluar lagi sekali. Ini kali ketiga dia cuba cari semula gua pelik tu. Tapi kali ni dia pergi tanpa rakaman, tak ada video baru dimuat naik, tak ada update langsung. Lepas tu dia terus senyap, langsung tak balik. Beberapa hari lepas tu, bila keluarga dan kawan-kawan sedar dia tak muncul-muncul, diorang pun terus buat laporan orang hilang. Pasukan penyelamat pun terus gerak cari. Diorang sisir kawasan gurun tempat yang dia biasa hiking, termasuk laluan yang dia pernah tunjuk dalam video sebelum ni. Lepas beberapa hari pencarian, diorang jumpa satu benda, iaitu telefon bibik Kenny. Lokasi dia dijumpai pun bukan tempat biasa. Telefon tu ditemui dekat kawasan bampiran lombong menegak dalam Sheep Range. Satu kawasan memang sunyi dan terpencil lah. Dan itu je lah yang diorang jumpa, dan tak ada jejak kaki, tak ada beg, tak ada kamera, tak ada nota tinggal. Kenny hilang macam tu je. Lepas berita kehilangan Kenny tersebar, ramai mula buat andaian sendiri. Ada yang percaya dia mungkin jatuh dalam cerun atau lubang masa dia tengah hiking tu. Kawasan tu pun memang berbahaya, penuh batu dan curam, jadi tak mustahil kalau dia alami kemalangan kan. Tapi ada juga yang rasa benda ni bukan kemalangan biasa. Ada teori yang kata gua yang Kenny cari tu mungkin sebenarnya laluan rasa milik tentera. Mungkin dia dah nampak sesuatu yang tak patut dia nampak. Tapi dalam banyak-banyak teori, ada satu yang datang dari teman wanita Kenny sendiri. Dia cakap Kenny pernah alami kemurungan, kadang-kadang dia nampak tertekan dan murung. Jadi dia rasa mungkin Kenny dah buat keputusan untuk tamatkan hidup dia dekat kawasan gurun yang dia selalu pergi. Tapi yang jadi persoalan sekarang, kalau betul itu jadi, kenapa langsung tak ada apa-apa bukti? Dah lebih 10 tahun berlalu sejak Kenny hilang, tapi sampai sekarang dia masih belum dijumpai. Tak ada mayat, tak ada petunjuk, dan gua pelik yang dicerita tu yang bentuknya macam huruf M langsung tak pernah dijumpai oleh sesiapa pun, dan sampai sekarang semua tu kekal misteri. Kalau korang suka dengan kisah-kisah misteri, jangan lupa like, share dan subscribe channel Kim. Kim akan sambung lagi dengan kes-kes pelik yang buat kita terfikir apa sebenarnya yang berlaku. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.